Aku sediakan seperti apa yang tuanku minta. Bagus. Semasa kamu semua tidur di sini, Beta akan menyuruh makhluk itu masuk ke dalam mana-mana mimpi kamu yang dijangkiti. Ini seperti tidur bersama putri. Bercakap mengenai putri, tuanku tak nak panggil putri Celestia untuk tolong juga ke? Tak ada apa yang Kanda Beta boleh buat. Dia tak ada kuasa di dalam dunia tidur. Hanya Beta yang boleh bergerak dari mimpi ke mimpi. Beta takut tak ada kuda yang boleh bantu Beta malam ni. Termasuk kami? Terutama kamu. Kamu semua sudah banyak merana kerana Beta. Kamu semua hanya perlu tidur dan Beta akan memburu tentebus dalam mimpi kamu. Tuanku cakap tak ada kuda boleh bantu. Tapi saya bukan kuda. Saya akan berjaga dan perhatikan awak semua. Manalah tahu. Terima kasih, Spike. Bagus juga tak dapat tidur lena semalam. Jadi tak ada masalah nak tidur sekarang ni. Awak bergurau ke? Ini sangat mengucilkan. Saya tak tahu macam mana saya nak. Amboi, ini sangatlah menarik. Ia sangatlah sempurna. Ia bukan sempurna. Saya patut cakap bersedia. Ia dah datang. Awak ni sangat cantik, Chiffon Comel. Rasa sejenis apa yang sanggup buat macam ni? Tentebus. Jadi mari hentikannya. Tidak. Tolonglah. Beta tak mahu kamu merana kerana Beta lagi. Beta akan tangkap ia. Ia telah melompat ke mimpi yang lain. Kalau Beta nak hentikannya, Beta kena ikut dia ke tempat yang kamu tak boleh ikut. Pergi. Saya pasti boleh uruskan hal di sini. Harap-harap. Beta ikut Tentebus ke sini. Sekarang Beta hanya perlu cari... Maaf, saya tak boleh tolong. Ada idea dalam otak saya ni dan... Ada sesiapa nakkan aiskrim? Seronoknya bila kita dibelah sekali-sekali. Angel, kekasih jahat yang baik. Oh, terima kasih banyak, Putri. Sekarang ini baru boleh dipanggil mimpi yang hebat. Mimpi kamu semua kan mimpi ngeri. Apa yang tuanku cakapkan ni? Ini ialah mimpi kegemaran saya. Kamilah sang bunga, kami kan berlagu. Kami yang comel selalu, lihatku bermain flute.
Awak semua okey? Itu memang sangat teruk. Saya tak nak ada mimpi ngeri macam tu lagi. Saya pun sama. Topi Puteri Luna dapat tangkap. Betul kan? Beta minta maaf kawan-kawan. Beta gagal. Ia akan kembali menjangkiti ke dalam mimpi kalian semua bila tidur. Oh, tidak. Ya, saya harap saya boleh hidup dengan tidak melihat benda tu lagi. Tapi kamu akan nampak berkali-kali, setiap malam, sehingga ia ada kuasa yang cukup untuk keluar ke dunia nyata. Selepas apa Beta buat sebagai Naik Maimun, kenyataannya yang Beta dah melibatkan semua sekali lagi adalah sesuatu yang Beta tak boleh terima. Tak apalah, tuanku. Semua kuda akan buat silap. Tapi selagi kamu tak mimpikan kuda yang lain, Teterbus tu akan ada dalam mimpi kamu saja. Beta masih ada peluang untuk mengejarnya sebelum terlambat. Phew, lega saya dengar. Lepas tuanku pergi, saya mimpi makan aiskrim gergasi dengan seluruh penduduk Ponyville sambil buat ujian mata pelajaran yang kami tak belajar. Nampak? Apa yang saya cakap? Semua kuda akan buat silap.